Harga emas dah tembus USD 4,341 per ounce. Ramai tanya, kenapa emas boleh naik setinggi ni? Kalau tuan-puan tahu lebih lanjut, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Pertama sekali, bila dunia jadi huru-hara, perang, inflasi, kerajaan Amerika nak shutdown, pelabur akan lari cari tempat paling selamat. Dan sejak ribuan tahun dulu, jawapannya tetap sama, iaitu emas. Yang kedua, Federal Reserve di Amerika nak turunkan kadar faedah. Bila faedah rendah, simpan duit dalam bank ataupun beli bond dah tak berbaloi dah. Jadi, ramai beralih kepada emas sebab emas kekal bernilai dan kalis inflasi. Yang ketiga, bank-bank pusat dunia tengah sibuk borong emas. Contohnya Poland. Tahun ni sahaja beli lebih 60 tan. Bila negara-negara besar mula kumpul emas, permintaan naik, harga pun terus melambung. Kesimpulannya, harga emas naik sebab dunia tak stabil. Yang dah simpan emas boleh senyum. Tapi yang tak ada simpanan emas, kena start risau dah. Persoalannya, tuan-puan di pihak yang mana? Nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh mulakan dengan serendah RM100 sahaja. Pendaftaran percuma, bimbingan saya juga percuma. Boleh isi borang biru kat bawah ni untuk saya bantu tuan-puan sampai kaya.